Hai, Assalamualaikum. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Mr. Berhad. Hari ini saya berada di rumah Encik Asmadi di Labu Negeri 9. Rumah anda lihat di belakang saya ni mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air dengan bukaan tapak 48 x 34 kaki persegi dan keluasannya adalah 1398 kaki persegi. Tanpa bermasa, jom kita review rumah di belakang. Okey, dan ini adalah ruang tamu yang berkeluasan 17 x 12 kaki. Untuk 3-phase di-upgrade oleh owner, dan untuk pelanggan yang menggunakan 3-phase kami berikan DB box jenis metal. Adalah ruang keluarga yang berkeluasan 15 x 22 kaki. Untuk ketinggian lantai ke siling adalah 11.5 kaki. Dia mempunyai satu pintu folding door yang di-upgrade oleh owner. Okey, dan ini adalah bilik utama yang berkeluasan 16 x 17 kaki. Untuk bilik ni mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Okey, untuk bilik air satu berkeluasan 8 x 6 kaki. Kami berikan kemasan tas sehingga ke siling. Okey, ini adalah bilik 2. Untuk bilik 2, 3 dan 4 sama keluasan iaitu adalah 10 x 12 kaki. Kami berikan kemasan plaster siling berserta kornis di seluruh ruang. Okey, untuk kemasan cat di bahagian dalam, kami berikan kemasan cat dinama Nippon Paint Easy Wash. Anda boleh memilih satu warna di bahagian dalam. Okey, untuk setiap pintu bilik, kami berikan pintu molded door dengan kemasan cat dinama Nippon Paint. Dan pon wiring lampu kipas dah include dalam package kami. Cuma untuk pon aircon, mempunyai tambahan wiring. Okey, ini adalah bilik air 2 yang berkeluasan 5 x 6 kaki. Kelengkapan sentri asas telah kami berikan dalam package kami dan untuk sinki dikira upgrade. Okay, ini adalah bahagian dapur yang berkeluasan 16 x 10 kaki. Untuk bahagian dapur ni terdapat satu bahagian laundry, store dan juga bilik air 3. Okey, dan ini adalah bahagian store yang berkeluasan 8 x 4 kaki. Dalam package kami berikan kemasan tas seluruh rumah. Untuk pelanggan MIH, kami berikan table top berserta dan backsplash secara percuma. Dan untuk sinki selit kami berikan sinki double bowl. Dan yang terakhir, ini adalah bilik air 3 yang berkeluasan 4 x 6 kaki. Untuk ketinggian lantai ke siling di bahagian bilik air adalah 9 kaki. Dan untuk pintu bifold ni di-upgrade oleh owner. Dan jika anda berminat dan nak tahu lebih lanjut, follow MIH for more info. Dapatkan konsultasi secara percuma daripada kami. Dan untuk pelanggan MIH, kami akan menawarkan package promosi home look up yang bermula daripada 1 April sehingga 30 April. Katalog pada terma dan syarat. Dan sangat terima saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Berhad. Kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan sentiasa pelanggan. Baik, Assalamualaikum.